Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, so kita pergi pada next. Kita punya tutorial modul adalah membina silang kata. Okey, silang kata ni biasanya susah nak bina kan. Okey, kita biasa download daripada internet, kita guna pakai apa yang dah ada. Jadi macam mana kita nak bina satu silang kata yang berkaitan dengan kita punya syllabus ataupun topik pembelajaran kita nak buat hari kejadian. Okey, jadi cara paling senang nak bina adalah kita gunakan AI lah. Okey, kita gunakan AI dan juga kita gunakan satu tools daripada Crossword Lab. Okey, yang mana membolehkan dia jana silang kata dengan senang lah. Okey, yang penting kita perlukan 3 benda lah. Nota subjek sekarang yang kita nak ajar ni, ChatGPT ataupun Gemini yang boleh. Dan juga kita perlukan Crossword Lab punya website dia. Okey, so saya dah sedia kat sini ChatGPT. Okey, kita buka nota kita dah ada. Kita copy nota kita dah ada. Mana nota kita? Ni nota. Okey, so kita copy nota kita macam biasa juga. Okey, copy content kita. Okey, kita buka ChatGPT. Saya buka sini lah. Sini. Okey, Google Gemini ChatGPT. Okey, so dekat sini saya akan pastekan nota saya yang tadi kita copy tadi. Dan juga kita boleh bagi arahan simpan. Okey, boleh simpan, bagi arahan simpan. Okey, simpan dulu. Jadi dia akan simpan nota ni lah. Okey, so kita masuk balik kita punya modul kita. Dalam ni saya bagi 2 kaedah. Okey, extract kata kunci. Okey, copy prompt ni. Okey, cuma cikgu bergantung kepada cikgu berapa banyak crossword puzzle yang cikgu nak buat, 20 ke 10 ke. Okey, copy prompt ni. Okey, so kita paste kat sini. Saya nak minta 10. Daripada nota ni kita nak extract 10 istilah terpenting dalam nota ni. Kita nak buat crossword puzzle kan, jadi kita kena ambil istilah terpenting lah daripada ni. Okey, so generate. Okey, so dia bagi kita 10. Okey, lepas tu kita kembali balik kepada nota kita. Kena buat ni, kena buat langkah kedua. Kita nak jana clue berdasarkan 20 kita extract 10 tadi kan. Jadi kita jana clue pula, copy ni pula. Okey, back balik dan kita paste prompt yang kedua. Tapi tadi kita buat 10 kan, jadi kita kena ubah sini 10 lah. Kalau tak jadi pening. Okey, paste. Okay, so dia akan buat satu kod khas yang boleh dibaca oleh Crossword Lab. Okey, jadi kita copy kod ni dan kita masuk balik kita punya modul ni dalam Crossword Lab. Buka Crossword Lab. Okey, apa yang kita buat? Okey, kita kata secara T2 bab 1. Okey, kita pastekan kita punya kod tadi. Dan juga kita generate lah. Save and finish. Dia dah buat dah ni. Dia dah siap dah ni. Save and finish. Dah siap dah kita punya crossword puzzle. Ada kataan cikgu nak download, cikgu boleh download, print, tekan print ni, dia akan print tu, dia akan buat dalam bentuk print. Cikgu boleh print as PDF ataupun cikgu boleh share je ni, embed code ke, share je. Dan kalau kita share macam ni je, budak dia boleh jawab dalam ni. Dia boleh jawab dalam ni terus. Ataupun cikgu boleh print juga dalam bentuk yang dah ada jawapan. So easy nak buat crossword puzzle. Sekarang dah senang. Ada AI, ada tools Crossword Lab. Jadi tak ada alasan lagi untuk cikgu tak boleh buat ABM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.